Sejak ibu meninggal, rumah ni rasa sunyi. Terasa macam nak lari daripada rumah. Dengan ayah, jarang dapat bercakap. Kalau bercakap pun hanya perkara yang penting. Aiman, pergi ambil mok. Aiman, kalau Aiman perlukan wang, Aiman pergi ambil dalam dompet ayah. Terima kasih ayah. Aiman tahu ayah pun sunyi. Tapi kalau kami dapat bersembang, mungkin keadaan akan berubah. Bukan duit yang penting, tapi perhatian dan luahan perasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penonton di rumah dan juga penonton di studio, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita dalam rancangan Kanta Prof Muhaya, satu bicara inspirasi yang akan mengubah cara kita melihat sesuatu supaya hidup kita bahagia dan membahagiakan. Dan tagline kita ingat semua? Ada, beri, dapat. Dan tajuk kita pada hari ini satu tajuk yang sangat penting yang saya rasa banyak orang mengalaminya, iaitu luahkan, jangan pendam. Bila kita sebut pendam, selalunya bukan pendam barang tapi pendam perasaan. Dan perasaan ini sebenarnya menentukan kehidupan kita. Jadi kita ingat kata-kata ini ya, kita refleksi diri. Kualiti kehidupan kita bergantung pada kualiti emosi atau perasaan kita. Dan kualiti emosi kita bergantung pada kualiti komunikasi kita. Dan komunikasi sebenarnya ialah bukan apa kita cakap. Sebab komunikasi kita ada percakapan, bahasa badan, memek muka, ya. Dan bila kita punya respon atas orang yang berdepan kita dengan apa kita cakap, itulah sebenarnya komunikasi kita. Yang kita ingat bukan apa kita cakap, tetapi cara kita cakap. Dan saya nak tambah lagi, apabila kita cakap sesuatu, fikirkan kita datang daripada emosi macam mana. Dipanggil akaun emosi. Kalau emosi kita penuh kebencian, maka orang yang menerima akan rasa dibenci. Tapi kalau kita sayang pada orang tu, ya, macam saya sayang pada penonton sekalian, apa saya cakap akan suka dengar sebab kita tahu orang yang bercakap tu sayang pada kita. Okey? Dan bagi kita ibu bapa sekalian, Kanta Prof Muhaya ni kita nak betulkan keluarga sebenarnya. Keluarga bermula daripada ibu bapa, anak dari kecil hingga remaja. Tetapi selalunya pengalaman kita semua tahu masa anak-anak kecil tidak bermasalah sangat. Tetapi bila meningkat remaja lepas 14 tahun tu mula bermasalah. Jadi orang yang bijak dia menyelesaikan masalah. Tetapi orang yang genius dia mencegah masalah. Dia dah tahu masalah itu akan datang. Umur 15 anak dia bermasalah. Jadi daripada kecil dia ambil langkah untuk mencegah masalah itu. Dan caranya ialah, kalau anak-anak kita tak puas hati, biar dia luahkan, jangan pendam. Dan kita sebagai ibu bapa, jangan marah bila anak luahkan perasaan. Dan kalau saya tanya rata-rata remaja, apa masalah dengan ibu bapa? Prof, dia orang ni asyik cakap aja, suruh itu, suruh ini, tapi tak pernah nak dengar kami cakap. Jadi kita akan ada tetamu nanti yang ada anak remaja yang akan kongsi pengalaman macam mana hidup beliau dipengaruhi oleh apa yang dilakukan atau dialami oleh anak remaja dan bagaimana beliau mengubah cara melihat sesuatu dan mengubah cara komunikasi menyebabkan semua jadi tenang dan membahagiakan. Dan juga kita mesti ingat,
Kalau kita pendam sesuatu jadi keladak dalam jiwa yang kalau tidak diluahkan akan meletup dan akan memutuskan silaturahim dan menimbulkan konflik dalam rumah tangga itu. So sangat penting bagi kita untuk tahu bagaimana kita meluahkan perasaan dan juga psikologinya. Sebelum kita bercakap sesuatu, tentukan kita datang daripada emosi yang sangat positif, dan 6 emosi tidak boleh ada, iaitu takut selain daripada pencipta iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, benci, dendam, marah, dengki dan tamak. Kita nak ubah kepada 4 emosi, iaitu kasih sayang, hormat, syukur dan murah hati. Kalau kita ada 4 emosi ini, insya-Allah apa kita luahkan akan diterima dan kita akan bahagia dan membahagiakan. Sebelum kita akhiri segmen ini, kita dengar apa kata remaja di luar sana. Berjumpa lagi. Memang selalu. Pernah? Pernah. Memanglah sebab ibu orang yang paling rapat dengan kita. Masalah dengan kawan, masalah kat kolej semua. Pasal cinta dan sometimes pasal kewangan juga. Biasa anak tak dengar cakap. Selalunya masalah macam pribadi lah. Memang selalulah tak. Dia suka pendam. Kalau dari segi bercakap, tak ada lah. Rasa tenang sangat-sangat. Sedih ada, gembira. Tapi selalunya mesti rasa happy kan sebab dah luah kat family. Bila kita dah luahkan, macam biasa kita akan rasa lega. Rasa macam lega bila benda tu tak keluar, rasa macam tersimpan tau. Assalamualaikum, berjumpa lagi dalam segmen yang kedua Kantar Prof Muhaya. Apa tagline kita? Ada, beri, dapat. Ada baik, beri baik, dapat baik. Betul? Okey. Kita dah dengar tadi apa kata remaja tentang topik ini, tentang luahkan jangan pendam. Dan seperti dijanjikan, kita nak jemput tetamu kita, seorang selebriti dan anak beliau yang kita akan kupas topik ini, bagaimana kita harus menjaga apa yang ada dalam jiwa kita. Dipersilakan tetamu kita dengan segala hormatnya. Assalamualaikum. Terima kasih Iman jemput. Terima kasih. Kita semua tentu kenal ya. Puan Nora Hussein, seorang penyanyi terkenal. Saya suka lagu Nora dulu tu. Alhamdulillah. Aku dengar lagu Hikmah tu mesti saya nangis. Dan juga anak beliau Muhammad Syakir Iman, atau nama glamournya Mosi, dan juga nama manja dia apa Nora? Iman. Iman. So anti nak panggil Iman. Pasal kan anti boleh pasal mama ni macam adik anti saja. Okey Nora, so sekarang sibuk dengan apa ya? Ada kartun Umi katanya? Alhamdulillah, sekarang ni saya sibuk mempromosikan Umi di merata dunia lah. Baru balik daripada Dubai, baru di Singapura dan di Cannes. Alhamdulillah, penerimaan baik sekali untuk konten Islamik untuk kanak-kanak. Betul. Maknanya tahniah Nora, kita macam program ni Nora, sebenarnya kita nak mengubah cara orang melihat sesuatu. Dan dengan kartun yang Nora sediakan daripada kanak-kanak yang sedang minda bawah sedarnya sangat macam sponge ya. So bila Nora masukkan dengan teknik yang kartun ni, maka akan masuk dan insya-Allah membina satu dakwah Islamiah. Syukur pada Allah. Alhamdulillah. Terima kasih, Prof. Iman mesti bangga dengan ibu kan? Mesti ya. Tapi hari ini kita nak bercakap tentang apa, Tuan Iman? Tahulah Iman umur 20 tahun ya. Okey. So selalu orang cakap antara 14 hingga 21 tu role model atau masa itulah kita nak cari identiti dan sebagainya. Tentu Iman pun macam-macam konflik ya, sekolah di mana dan sebagainya sebenarnya shape kita ya. Tetapi hari ini kita cakap topik tentang luahkan jangan pendam. So, saya ingat Nora, kita suruh Iman cakap dulu. Ada tak apa-apa yang masa Iman membesar ni, bila Iman pendam, jadi stres kat dalam? Biasanya sebagai remaja lah, kita mesti ada benda yang kita akan pendam daripada semua orang. Sebab kan remaja, kita ada adik-beradik, ada kawan, ada saudara, ada ibu bapa. Dengan setiap grup tu kita ada different activity. Dengan adik-beradik kita baik macam ni, dengan kawan kita berkawan macam tu, dengan saudara kita lepak macam tu. Dengan parents kita kena lain pula kan. So biasanya bagi saya lah isu memendam tu memang adalah kat semua orang.
Sebab bukan semua benda nak beritahu betul. Tetapi kalau Iman look back kan, Iman dah 20 tahun, katakanlah Iman masuk umur 14 dulu, kalau apa Iman tak puas hati, Iman dah cakap, rasanya lebih tenang tak hidup? Looking back. Bila kita pendam something ni dan kita lepaskan, memang rasa puas lah, tapi the outcome after tu lah. Sebab mungkin apa yang kita lepaskan tu orang tak suka. Betul, bagus. Itu mana Iman tahniah ya. Yes, very high emotional intelligence, kecerdasan emosi yang sangat tinggi. Tahniah Nora. Tapi I'm sure kita, Nora, sama dengan saya pun, bila saya didik anak saya, kadang banyak benda I wish saya buat lebih baik. Ya, tapi learning point lah pada penonton studio yang banyak remaja kat sini dan penonton di rumah sana. Kita sesi ini bukan nak cari kesilapan, tetapi untuk mendapat inspirasi daripada tetamu kita dan melakukan transformasi diri. So agaknya mungkin Nora ada input sendiri tentang topik ini. Okey, bagi saya anak-anak ni banyak mendidik saya sebenarnya. Sebab saya kahwin di usia yang muda, dan kita ada anak. Jadi bila kita ada anak tu, kita pada permulaan tu kita berlawan dengan emosi kita. Kadang-kadang saya sebagai anak bongsu lah dalam keluarga. Manja lah. Manja. So kita dah biasa dengan apa yang kita nak, mesti dapat. Nah, apa kita cakap macam ni akan jadi macam ni. Tapi bila ada anak, saya dah ada 4 anak dan ini anak sulung saya pertama yang paling masya-Allah sekali. So in a way bagi saya nak luahkan, memang dia banyak mengajar saya. Pertama sekali yang ketara dia ajar saya sabar. Mungkin kalau sebelum ni saya kurang sabar. Tapi dengan dia saya belajar banyak, saya kena sabar. Jadi saya ambil sebagai apa saja ujian saya yang berlaku di antara saya dengan dia, macam yalah peringkat remaja macam-macam dia go through macam-macam. Saya ambil itu sebagai saya reset minda kita dengan ini adalah ujian untuk saya. Untuk saya jadi better person, orang yang lebih baik lagi. Dan ujian ini adalah untuk menjadikan saya orang yang lebih baik. Dan at the same time macam mendidik dia tu, saya tahu, saya ingat saya dah terror, saya ingat saya dah jadi mak yang baik. Tapi sebab rupanya banyak lagi saya tak tahu yang menyebabkan saya nak belajar. And saya always kata saya nak jadi a better person, better mother, isteri yang lebih baik, ibu yang lebih baik. Masya-Allah. Jadi orang beruntung lah tu. Maksud hadis, siapa yang lebih baik hari ini daripada semalam dah beruntung. Kalau kita tak berubah, kita rugi. So dulu Iman sekolah bagus ya, sekolah dari mana sekolah dulu? Banyak sekolah dulu, tapi kebanyakan sekolah saya pergi semua ada unsur Islamik lah, like sekolah-sekolah agama rendah dan sekolah agama menengah lah. Masya-Allah. Makna pilihan yang Nora buat 20 tahun dulu atau 50 tahun dulu menentukan where he is today. Ya, sebab itu para penonton di studio dan di rumah ya, kita mesti ingat apa berlaku kita pada hari ini ialah atas pilihan atau kanta yang kita gunakan, iaitu sistem kepercayaan dan sistem nilai kita. Macam mana kita nak didik anak kita, dan macam Nora cakap tadilah, bila satu berlaku mengajar kita. Dan saya baru dengar ceramah satu ustazah, dia cakap sebenarnya dia pun kadang heran, kenapalah dia seorang ustazah tapi anak pun kadang payah nak solat dan sebagainya. Rupanya dia kata dalam kita mendidik anak, kita didik diri kita. So kita ni sebenarnya proses, orang yang bijak ni dia belajar hingga ke akhir hayat. Dan benda yang kita tamak dua perkara, ilmu dan juga pengampunan Allah. So maknanya you have done well, ya. So Iman, kalau Iman beri nasihat pada remaja lah, ya, mungkin kalau Iman dah umur 40 tahun nanti jadi macam ibu, ada tak cara Iman nak didik anak Iman berlainan daripada yang Iman alami? Okey, saya setakat ni saya belajar daripada apa yang saya lalui juga dengan mamang bapa semua, macam if something happens, macam mana reaksi mama, and macam mana reaksi yang saya harapkan sendiri. So saya macam nak try blend in lah. So sedikit sebanyak saya mengumpul experience lah daripada tu. So jadi insya-Allah kalau Iman dah rumah tangga, ada anak tu, pengalaman lagi. So lama-lama kita makin baik, ya. Jadi Iman ada tak macam mana nak ajar remaja nak luahkan perasaan, tak nak pendam? Apa nasihat Iman? Itu dia sebenarnya nasihat tu kena pergi dekat ibu bapa. Ibu bapa kena pandai panggil macam umpan lah. Umpan contohnya? Sebab macam
Ada beri dapat dah tu. Ada beri dapat. Dia kata ada beri dapat dah. So macam ada setengah individu dia jenis mungkin dia dekat sekolah dia pandai apa semua, but ada inner problems lah, inner pressure. Ada yang jenis nampak pandai tapi sebenarnya dia tak pandai, tapi nampak happy, but everybody ada like different masalah sendiri lah. Yang orang nampak luar lain dia panggil topeng sebenarnya. Kita ni kadang banyak topeng, sebab itu orang yang benar-benar jujur dia tak pakai topeng, jadi diri sebenar. Saya rasa banyak soalan penonton pun nak tanya tetamu kita. Apa kata kita berehat sebentar, kita tanya tetamu dan boleh tanya saya sebentar lagi. Lagi dalam slot terakhir, ingat tagline kita, ada beri dapat. Tadi kita dah kupas topik ni. Penonton di studio boleh tanya soalan, dipersilakan. Saya Maya Syariza ingin bertanya soalan kepada Prof. Bagi sebuah keluarga yang daif miskin, apakah tindakan terbaik ibu bapa meluahkan atau memendamkan perasaan terhadap anak-anak mereka? Betul. Saya rasa ini satu soalan sangat relevan, Nora. Bukan semua orang rezekinya lapang. Memang setengah orang tu hidup kesempitan, ya. Tetapi yang saya nak tekankan di sini ialah kita sebagai ibu bapa, bila kita didik anak tu, kita didik pada dia punya roh dan fizikal. Kalau kita sebut daif, itu dari segi pandangan maksud daif, tak cukup makan. Tetapi kalau roh kita kaya jiwa, maka kalau keluarga itu walaupun fizikal mungkin rumah tak besar, duit tak cukup, tetapi kalau kasih sayang penuh, sebab tu saya kata emosi yang mesti ada kasih sayang, murah hati, hormat, syukur. So kalau ibu bapa nak pendam tak pendam, jangan perkataan luah. Yang penting luahkan kesyukuran. Luahkan hormat pada anak. Luahkan bersyukur dapat anak macam ni. Luahkan kasih sayang. Dan kata macam ni, walaupun apa kita kat luar tak best, tetapi dalam kita sangat tenang. So kita nak ajar, dipanggil prinsip kejayaan yang saya nak kongsi dengan penonton di studio. Kebanyakan kita ni percaya apa kita lihat, tetapi kita nak orang menggunakan minda, mereka lihat apa mereka percaya. Sebab siapa yang menjalankan apa yang Allah suruh, menjaga akhiratnya, insya-Allah urusan dunia, urusan rezeki Allah akan beri. Dan kita bukan cari rezeki, sebab kalau cari mungkin tak jumpa, tetapi kita menjemput rezeki. Rezeki dah ada, cuma ikhtiar Allah akan berikan. Okey? Okey, soalan lagi? Soalan terus. Saya ingin tunjukkan soalan ini kepada anak Puan Nurah. Adakah ibu menjadualkan waktu masa dan aktiviti anak untuk nak bersantai dengan kawan-kawan lah? Okey, bagi untuk saya lah, masa kecil, masa umur belasan tahun lah, masa zaman sekolah, ada limit lah, ada jadual tu. Macam biasanya lepas sekolah, macam kau nak keluar paling lambat kena balik pukul 10 malam. Lepas tu kalau weekends boleh nak tidur rumah. Member pun bukan every week apa semua lah. Tu masa kecil. But bila membesar ni, dia ada lagi, dia try nak kongkong kat situ. Nak kongkong, dengar tu Nora, budak-budak sekarang. So biasanya saya bukan menikik dengan papa lah. Oh, papa lagi understanding. Dia cakap papa, so nanti papa akan cakap sama pujuk sana. Dapat lah macam. So papa cool lah konon, mama ni tak cool lah. Papa dia chill sikit, mama dia yang paling baik. Pandai bahasa terbalik. Tapi sebenarnya saya rasa kita semua setuju, Nora. Ibu ni dilahirkan untuk risau, untuk nak jaga pasal kita yang mengandung anak yang menyusut. Allah yang mengetahui, kasih ibu tak boleh, ya. So Iman, janganlah kongkong. Ibu ni menjaga, menatang minyak yang penuh. Okey. Kadang-kadang dia tak faham, kadang-kadang bila dia lambat balik ke ataupun kita bukan marah dia keluar tu, kita risau. Takut anything happen, kereta rosak ke ataupun anything can happen dalam kehidupan sekarang. Betul. So komunikasi, komunikasi SMS sangat penting kalau lewat, ya. Baik. Macam-macam soalan. Apa kata kita dengar tips dari pakar kita. Jumpa lagi. Tips yang pertama ialah semak niat kita.
apa niat kita apabila meluahkan perasaan tu? Adakah saja-saja nak membalas balik sakit hati tu, ataupun apakah niat kita untuk memperbaiki keadaan? Itu tips yang pertama. Jadi kalau rasa niat tu tak berapa betul, perbetulkan. Tips yang kedua ialah matlamat. Matlamat ni berbeza daripada niat, sebab niat tu tempatnya dalam hati. Bila kita ada matlamat, maksudnya kita dah mula merancang bagaimana dan apakah cara terbaik untuk kita memperbaiki keadaan. Kita berselisih faham tersebut dalam keadaan positif umpamanya, di mana kita boleh berinteraksi dengan dia, meluahkan perasaan dari secara yang boleh dia terima, dalam keadaan di mana emosi kita terkawal, ya. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya ialah nilai diri sendiri. Ini sangat penting sebab walaupun niat kita tu baik, tetapi kita tahu diri kita. Ada keadaan di mana kita tak boleh kawal emosi kita sebab perasaan kita rasa hati kita ni sakit sangat. Jadi kita mungkin bercakap sesuatu ataupun melontarkan kata-kata yang kita tak boleh ambil balik. Dan juga saya ingin sebut di sini bersikap adil. Bila kita marah dengan seseorang, kita ada kecenderungan untuk berkata sesuatu seperti aku sakit hati kerana engkau buat ini dan ini. Ada tendensi ataupun mudah untuk kita mencari kesilapan ataupun kesalahan orang yang pada kita menyakiti hati kita. Lazimnya kita pun ada peranan yang menyumbang kepada kesalahfahaman tersebut. Jadi kita kena jujur dengan sendiri dan bersikap adil, tanya apa yang aku sudah buat, apakah salah silap aku dan apakah yang boleh aku buat untuk memperbaiki keadaan. Alhamdulillah, kita dah dengar tips daripada pakar tadi dan juga kita telah sampai ke hujung rancangan. Nora, nak ucap terima kasih sudi datang dengan Iman. I think you're genuine, perkongsian yang sangat spontan dan genuine daripada ibu dan anak. Telah beri banyak manfaat pada penonton kita. Ya, sebagai tanda penghargaan, nak berikan hadiah pada Nora, biografi inspirasi saya ni. Okey. Ya, harap dapat satu kebaikan. Buku ni banyak bagi ilmu kat saya, Prof. Saya dah khatam dah, so setiap kali saya baca saya sedih dan saya memahami Prof Muhaya. Siapa Prof Muhaya? Kena baca buku ni. Terima kasih. Macam inilah semua berlaku ada hikmah Nora. Sebab tu saya suka lagu Nora Hikmah, mesti saya nak nangis. Alhamdulillah. Terima kasih. Baiklah, insya-Allah penonton di studio dan di rumah, kita akan berjumpa lagi dalam rancangan Kanta Prof Muhaya.